Bismillah wassalamu ala rasulillah. Baik, mungkin pasal kita kata apa tajuk wakaf ni bila terutama kes masjid dia tu kan. Yang apa di Perak bila mana atuk wakaf tu cucu jual. Atuk wakaf cucu jual. Okey tu kecoh lah benda tu masalah. Dia macam ni, masalah wakaf ni sebenarnya dia kembali kepada apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Idza matal insan atau idza mata ibnu Adam, bila mati seorang insan atau mati anak Adam, in qata amaluhu illa min thalath, terputuslah amalan dia kecuali 3 laluan saja. Tak ada amalan baru dia akan dapat kecuali daripada 3 laluan. Sadaqatin jariyatin, sedekah yang berterusan. Betul, au ilmin yuntafa'u bi, ataupun ilmu yang memanfaatkan dengannya. Awalin solih ni doa, atau anak yang soleh yang mendoakan. So 3 laluan ni walaupun kita dah mati boleh mendatangkan kepada kita pahala-pahala baru. Pahala-pahala baru. Tapi benda tu semuanya dilakukan ataupun terjadi sebelum kita mati. Maksudnya bila kita sedekah jariah tadi ketika kita hidup. Okay? So pengertian sedekah jariah itulah yang disebut dalam hadis oleh Jabir bin Abdullah menjelaskan perkara berkenaan. Dia kata tidak ada para sahabat Nabi SAW yang berkemampuan macam semua akan mewakafkan. So pewakafan ni sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis Bukhari Muslim, kaedah dia ataupun apa yang diambil hukum adalah daripada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila mana dia dapat tanah di Khaybar dan dia kata ya Rasulullah, aku tak pernah dapat harta lebih mahal berbanding bersekeping tanah di Khaybar. So apa kau nak nasihatkan aku buat? Maka Nabi kata apa? In syi'ta habasta aslaha, kalau kau nak, engkau boleh tahan asal dia. Watasaddaq biha, tapi kau sedekahkan, ini manfaat dia kau sedekahkan, asal dia kau pegang. Tapi namun kata alla yuba'a asluha, mana takkan dijual akan asal tanah tadi. Wala yuhab, tak boleh tak boleh dihadiahkan. Wala tasaddaq, tak boleh disedekahkan. Sebab yang asal tu masih milik dia. Maka Umar bin Khattab ambil daripada arahan Nabi SAW tadi. Dia jadikan harta tanah tadi, hasil yang diperolehi, disedekahkan kepada umat Islam. Tapi tanah tu masih milik dia. Walaupun dah wafat. Walaupun dia dah wafat. Tak boleh siapa boleh membeli atau menjual ataupun mensedekahkan atau memberikan harta wakaf kepada orang lain. Itu basic yang kita kata banyak orang tak faham. Saya perhatikan banyak kadang-kadang berlaku pencairan wakaf. Diluted. Sebab macam ni. Katakanlah tanah tu diberikan oleh seorang. Okey, tapi kita lihat ada orang dia kata dia ambil nilai tadi, dia pergi buat benda lain. Dia gunakan nilai tadi. Sedangkan wakaf ni mesti harta tanah. Dia mesti harta tanah, bangunan, yang asset lah, non-current asset. Betul. Yang dia takkan mengalir, dia akan duduk kekal macam tu. Tapi penggunaan kita dah bagi. Macam Nabi nasihat pada Umar, dan Umar buat macam tu. Itulah benda yang disebut dalam sadaqatin jariyatin, sedekah jariah, maksudnya sedekah yang berterusan berjalan bila kita wakaf. Tanah kita kan, ataupun kita buat jambatan tu dipakai oleh orang selagi kita mati pun, selagi dipakai, selagi itulah dia akan dikira sebagai harta wakaf. So jadi cuma wakaf tadi berlaku bila orang atau pemilik itu sendiri menyatakan untuk mewakafkan perkara tersebut. Maknanya verbal atau secara mulut jalan. Cuma kita dalam kat Malaysia ni kita ada akta tanah yang menghalang ataupun menyekat pelaksanaan pemindahan milik ataupun harta pewakafan hanya dengan lisan. Kalau tidak macam saya ada pen ni kan, saya bagi pada siapa-siapa saya nak. Suka hati saya lah. Tak perlu surat pun. Tak perlu pejabat tanah, tak perlu pergi mahkamah. Pen saya nak bagi orang. Suka hati saya lah. Macam tu juga masalah tanah tadi, atau harta tanah atau rumah yang kita ada, kita boleh wakafkan dengan verbal command, mana arahan mulut. Tapi masalah sekarang ni, problem yang berlaku adalah bila dibuat secara verbal dalam pemindahan hak milik oleh pejabat tanah sebagainya, tak berlaku dengan verbal. Yalah kan. Sebab kesian kat orang yang menerima tu lah. Lain kali bila orang yang nak wakaf tu dah tu macam tu Tak juga. Itu peraturan kita. Sebab kadang-kadang kita bukan apa, pasal nak pastikan macam pemindahan setengah-setengah negeri, contoh macam Kelantan. Dia punya tanah yang murah,
Tapi awak nak beli tanah tadi, awak kena orang Kelantan. Orang Kelantan, betul. Dia ada restriction yang diletakkan oleh kerajaan-kerajaan negeri berdasarkan peraturan undang-undang tubuh negeri untuk menyekat pemindahan hak milik tanah tadi kepada pihak lain. Faham. Dan benda ni untuk menjaga contoh macam negara kita daripada tanah kita diambil oleh bank-bank luar negara. Contoh datang pedagang Cina beli. Tiba-tiba satu kampung ni kayu ara ni semua dapat dekat peniaga Cina. Ada peniaga India beli pula tanah dekat Kota Damansara. Jadi benda tu pemindahan milik tadi yang tersekat. Bila adanya undang-undang tadi dia untuk menjaga maslahah negara. Betul. Tapi dalam masa sama benda ni menyebabkan berlakunya kita panggil apa? Pemindahan tadi kalau dengan verbal tadi dia tak valid. Ini masalah yang timbul tadi. Bila katakanlah macam kes yang masjid tadi tu kan, yang atuk wakaf tapi dia cakap mulut. Orang kampung semua tahu. Dia problem dia bila dia mati, bila keluar sijil faraid, cucu dia adalah waris dan cucu dia berhak untuk jual. Dia tak ada return agreement ya Ustaz. Itu problem dia. Tapi kalau dalam Islam dibolehkan sebab dah ada dah ucap nak wakaf tu kan. Masalahnya bukti. Pasal kita tapi satu kampung tahu. Satu kamu tahu tapi benda ada tulis. Kalau contoh kita boleh jadi timur tajuk, mungkin satu kampung menyampahkan budak tu. Dan semua berpakat untuk tak sokong dia. Sebab saya fikir macam dalam Islam kan, macam kalau kita ada testimoni macam dah cukup berapa orang saksi. Tak, itu masalah tadi testimoni tadi pun kita tengok juga ada permusuhan ke tidak di antara yang menjadi saksi dengan orang yang didakwa. Tapi wakaf ni perlu saksi tak ya Ustaz? Sepatutnya kena ada lah. Dua lah. Dua saksi lah sepatutnya. Tapi kalau dikata kita dah gunakan legal, contoh macam dengan surat bertulis, dicop, persiapan sumpah sebagainya, dengan laporan polis kita buat sekali. Dan benda tu jalan lah. So maksudnya benda tu kena ada legislatif daripada pihak berkuasa. Ya betul. Pemerintah untuk approve benda tu. Ya, yang itu. Jadi dengan sebab itulah kes yang berlaku sekarang ni, banyak orang marah kepada cucu kerana jual. Tapi masalahnya ikutkan cucu tadi, mungkin dia tak tahu. Atau kalau dia tahu dia buat lupa. Tapi yang pentingnya memang hak tanah tadi Cucunya tidak berpindah kepada wakaf ataupun pengurusan wakaf, melainkan dengan dibuat oleh pemilik tanah tu secara legal, secara undang-undang. Maksudnya in Islam status dah jadi wakaf dah complete dah sebab in Islam verbally dah cukup. Tapi undang-undang tanah manusia tak cukup. Dia statusnya incomplete lagi. Macam nikah jugalah. Kalau kita kahwin kan. Kalau kita kahwin. Kalau tak ada surat pun kita sah. Betul. Bapa perempuan datang nikahkan kita sah. Dari segi Islam. Tapi dari segi legislatif. Itu masalah lagi. Nak daftar anak tak boleh. Betul. So jadi basic dia kat situ. Kita faham bahawa benda ni untuk jaga hak. Inilah harta tanah di negara kita jangan terlepas kepada orang luar. Betul. Tapi dalam masa yang sama bila kita perhatikan balik benda ni yang menjadikan kes-kes yang berlaku macam ni, kadang-kadang atuk nenek kan, macam kita ada jumpa satu sekolah tahfiz dekat belah Gombak kot. Dia tanah tu diwakafkan oleh pemilik. Tapi masalahnya tu surat dia bagi tu surat biasa je. Surat tulisan biasa yang tak di stamp, tak dimatikan stamp, tak dilegalkan, tak dijadikan ikut undang-undang. Maka waris yang ada halau sekolah berkenaan daripada tempat tersebut. Walaupun pemilik asal sebenarnya memang dah wakafkan tanah dia tadi untuk jadi tempat bagi sekolah tadi. Dan wakaf tadi kena ingat dia bukan semestinya sekolah agama atau masjid. Hatta kalau saya kata saya wakafkan benda ini kepada orang-orang Al-Khadim. Boleh? As long as Al-Khadim punya members dia boleh pakai. Dan wakaf tu mesti macam binaan ke ataupun macam itu dia kata benda hartanah. Non-current asset lah. Mesti benda aset yang yang tetap, masih kekal tetap. tetap. Bahkan yang aset boleh rosak. Contoh macam sering kita dengar wakaf Quran. Itu sering berlaku. Wakaf Quran yang orang buat sedangkan Quran tu akan lusuh. Betul. Akan koyak, akan hilang. Dan kita nak benda tu kekal. Kalau dia kata contoh macam katakanlah macam kita punya building ni kan. Katakanlah tiang, saya wakafkan tiang. Tiang yang 1, 2, 3, 4. Satu tiang tu saya yang bayar. So selagi tiang tu tegak, selagi itulah saya punya wakaf, pahala wakaf tu berjalan. Tak boleh cuit lah, orang tak boleh cuit. Tak cuit. Kalau kita pergi tengok dekat Masjidil Haram, ada kawasan yang kekal. Dia corak tukar mana pun tapi tiang tu tetap sama. Itu tempat sebenarnya wakaf lama. Orang takkan cuit. Tapi kalau boleh kata juga kalau tiang tu boleh dirobohkan dan benda tu boleh jadi lusuh, boleh jadi dihapuskan. Okey. Dia kat sini masalah dia tadi. Kalau dia kata kita rosakkan, ni macam kes dulu berlaku dekat Kota Damansara. Waktu mula-mula Masjid Kuning tu dia dibuat. Saya dari pihak AJK Masjid kontak saya tanya soalan ni. Sebab waktu mula masjid tu siap, orang ramai kutip duit.
lalu beli kapet untuk the whole masjid. Menjelang Ramadan, beberapa bulan lepas tu, menjelang Ramadan, Jabatan Agama Islam hantar kapet. Jadi apa nak buat dengan kapet yang dah jadi diorang kata macam mana ni Ustaz? Jadi geng-geng yang dah keluarkan duit marahlah. Kan yang apa yang Jabatan Agama Islam tu dulu tak bagi ketika tu, tapi dia bagi menjelang Ramadan. Jadi bila last sekali orang dah nak cabut. So nak buat macam mana? Ini kita pencairan aset. Boleh berlaku kalau sekiranya kita cairkan dan gantikan dengan benda kekal. Contoh jadi boleh. Jadi saya kata dengan diorang, pihak AJK Masjid, saya kata kalau boleh kapet tu dijual, yang dah pakai ni kan jual dan pergi tempat lain, kemudian duit tu belikan benda kekal. Same value lah. Same value. Kalau Ustaz, macam mana jadi pula? Bangunan ke, jadi simen ke, jadi tangga ke, jadi tile ke. Itu boleh lah. Sebab kalau tidak, benda tu akan rugi. Betul. Kita kata orang yang mewakafkan tadi, barang yang diwakaf tadi tak ada dah. Ya. Ke Ustaz, kalau kita maintain barang kapet yang wakaf tu, contoh Ustaz lah, kapet yang wakaf tu, kapet yang diberi oleh Jabatan Agama tu kita jual? Mana boleh? Ini peraturan dari Jabatan Agama Islam. Awak langgar, awak kena. Oh ya ke? AJK kita tonggeng lah kena nanti. Oh, dia memang kena guna tak juga boleh. kapet Saya mana boleh? Sebab tu diorang akan kabut. Sebab tu diorang tanya soalan macam nak buat ni Ustaz. Saya kata cari barang tu. Sebab tu kenapa benda-benda yang kita wakaf, dia mesti benda kekal. Benda tu kita hartanah takkan beralih unless gempa bumi berlaku, tanah terbalik. Buat apalah. Ataupun drifted. Contoh macam apa sebenarnya tanah Melayu kita wakafkan tanah kita, lepas tu dia drifted. Yang tu memang act of God. Okay. Ataupun kita wakafkan tanah tiba-tiba masuk dalam air. Betul. Itu tak boleh buat apalah. Tapi memang kita kata itulah bentuk wakaf yang sebenar. Tapi cuma kita kata sering berlaku yang saya dengar lah, wakaf tunai pun ada orang timbulkan. Dia sebenarnya lebih pada kumpul dana. Dia nak dana tadi. Ada orang style wakaf dia sini, dia kata contoh macam dia kata saya tak ingat nama NGO tu. Dia kata macam dia nak buat masjid. So dia kata kami perlukan 5 pack simen. So siapa nak taja? So simen tu tadi memang jadi bangunan masjid tadi. Kira orang yang membelikan tadi wakaf. Jadi barang tetap. Tak boleh beralih. Tak boleh beralih. Sedekah boleh beralih lagi tu. Sedekah lain macam telefon ni boleh rosak, boleh sekian. Tapi kalau jadi simen, jadi tiang masjid, lantai masjid, nak hilang mana? Itu basic yang asal lah. Sebab tu yang macam tapi pasal sebutan Nabi, tak boleh dijual, tak boleh dihadiahkan, tak boleh disedekahkan. Itu syarat pada wakaf. Yang benda ni kalau kita perhatikan di Mesir, tajuk ni kecoh. Sebanyak orang yang di Mesir yang ada ladang-ladang dan sebagainya, mereka wakafkan hartanah mereka kepada Universiti Azhar. Saya ingat salah seorang guru yang mengajar saya dulu, belajar di Azhar, dia kata Universiti Azhar tu lagi kaya berbanding kerajaan Mesir. Sebab orang wakaf. Tapi benda ni kadang-kadang dia akan jadi tajuk. Sebab sekarang ni macam kes dekat India, dia cuba batalkan wakaf Islam. Dia batalkan hukum wakaf dan Islam supaya dia boleh acquire tanah tadi untuk ambil penggunaan kerajaan. Ini daripada level kerajaan nak cuba batalkan apa kerajaan saya. Islam. Dari segi asal je lah kita kata, kadang orang kata kita hormati agama, bohong je. Kadang orang bukan Islam ni kadang tipu buat perkara macam ni. Dia batalkan undang-undang wakaf tadi. Sedangkan wakaf tadi Muslim bagi untuk Islam juga ada dia tak ni. Macam juga Universiti Azhar tadi lah. So, jadi banyak orang kata memang saya tak nafikan. Kadang-kadang wakaf ni terlampau banyak, tak diutilize, tak digunakan, bazir. Betul. Jadi kadang dia kata orang tu kata, ni ustaz sebagai tanah, nak buat apa? Buat sekolah. Ustaz tu kata macam saya tak nak buka sekolah. Dia tak serve the purpose. Jadi kalau ustaz buatlah sekolah kat tanah saya ni. Dia cakap macam tu kan. Tapi realiti dia tadilah kalau kita kata benda tu diwakafkan dan tak digunakan. Dia define purpose lah. Mana tak ada utilization, tak ada pahala. Tapi Ustaz, saya nak one thing that saya nak tanya ni kan. Ustaz tolong correct saya punya fahaman lah. Okay. Kenapa saya nak tahu kenapa orang nak pilih wakaf atau nak pilih sedekah? Adakah sebab sedekah dia one off, bila sedekah pahala anda macam sekali saja, tapi wakaf it's ongoing lah kan. Jadi sini wakaf tadi tu saya kata, kalau dia kata wakaf tadi mesti benda hartanah. Betul. Kalau benda sedekah, contoh macam Hilmi kata saya wakafkan kopi saya. Kopi ni habis. Tapi Ustaz, sedekah saya tak boleh bagi. Sedekah dia tak jadi macam tu. Sedekah benda tu maksud dia infak. Atau pembelanjaan, menginfakkan sesuatu, membelanjakan sesuatu
dia habis. Maksudnya Sebab tu yang saya nampak macam Quran atau kapet tadi kita anggap sebagai infak. Kalau saya nak infak bangunan ke infak hartanah ke? Hartanah jadi baru jadi. Jadi maksud dia hartanah tadi masih milik awak. Walaupun awak mati masih milik awak. Even Cuma infak. kegunaan sebab tu kegunaan dia kena bagi tahu. Orang yang wakaf dia kena cakap untuk apa awak wakaf. Wakaf untuk umat Islam dan utilization katakan disewakan bangunan tadi kan digunakan, sewa tu pergi kepada apa untuk bantu umat Islam. Itu kenalah. Tapi yang pentingnya diorang tak boleh jual. Bangunan tu diorang tak boleh jual. Kalau sedekah maksudnya bukan nama saya lagi. Sedekah tadi benda contoh tu sedekah jadi milik. Contoh macam kalau saya sedekah pada awak, hak milik. dia boleh jadi milik awak. Kita sedekah pada orang miskin kan. Jadi milik orang miskin tadi. Sedangkan wakaf tadi dia kekal milik orang yang mewakafkan. Okey, saya faham. Dia kekal. Sebab saya nak raise sebab orang confuse yang wakaf dengan sedekah tu sebab macam Quran misalnya kan. Kita bagi tapi orang tak consume Quran. Orang baca pasal orang tak bagi. Tahu tapi dia akan rosak. Itu masalah tadi. Dia akan rosak. Dia still apa-apa rosak. benda dia tak ada benda yang permanent dalam dunia ni kan. So semua benda akan rosak. Tanah tadi. So okey. Tapak tanah. Dia harta tanah. Jadi kita tajuk lah utilization tanah tadi. Dia ada tu tak Ustaz macam apa yang di-consider permanent tu lebih 5 tahun boleh dikira macam wakaf kan? Tak bukan dia tak ada umur. Ukur measurement. Kalau dia kata hanya tahan 5 tahun tak jadilah wakaf. Itu yang saya tajuk tadi. Yeah. Wakaf ni perlu kepada benda-benda yang kekal. Kalau benda Tapi kalau kita lihat macam Quran yang daripada cetakan Saudi tu, dia betul dia tu wakaf. Macam-macam tengok wakaf Malik Fahad, wakaf kan. Dia kata ni diwakafkan. So, jadi maksud dia tak ada siapa boleh miliki. Awak tak boleh ambil awak balik. Dia kekal kat masjid tadi. Jadi orang nak pakai kat masjid tu boleh. Untuk awak balik rumah tak boleh. Itu beza dia. Ataupun kalau kita tengok dekat Mekah, ada kan bangunan Zamzam Tower tu. Dia tulis besar-besar wakaf Malik Abdul Aziz. So bangunan tu diwakafkan oleh Raja Saud yang kedua, kepada Masjidil Haram. So bila orang buka hotel, gunakan hotel tadi, semua duit tu masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi orang pajak 2 tahun 3 tahun duit tu masuk terus. Sebab tu kita tengok Masjidil Haram tak ada tabung. Sebab daripada hasil daripada wakaf semua hotel keliling tu. Semua sekali pergi masuk ke masjid. Jadi tak ada orang yang datang menyewa lah. Kita sewa dengan Helmi tapi Helmi dah bayar pada pihak masjid untuk 2 tahun. 2 tahun dia pajak. Mana dia menguruskan, dia yang manage apa yang akan terjadi pada hotel tadi atau bilik tadi. So selagi itulah jadi duit tu masuk ke sana. So tadi bangunan tu sendiri bahkan banyak tanah-tanah di keliling Masjidil Haram tu wakaf. So bila wakaf pada masjid, jadi apa-apa hasil masuk masjid. Apa-apa hasil masuk masjid. Sewaan ke. Jualan tak boleh. Jualan tak boleh. Kita tak boleh jual. Harta wakaf tak boleh jual. Tapi Ustaz, okey, sekarang kita dah masuk belah financial sikit. Okey, Ustaz cakap pasal hak milik tetap lah. Betul. Atau kita dalam financial terms kita panggil non-current asset atau aset yang tetap. Sekarang aset, dia ada jenis macam Ustaz cakap hartanah yang jenis physical dan tangible lah. Betul. Sekarang baru-baru ni dekat zaman sekarang kita ni kan ada intangible asset pula. Lebih for example macam copyright atau gambar dekat dalam internet grafik. Grafik ke betul atau facility. kita bukan facility, kita jual jenama. Tak, Lepas tu dia dapat royalty. NFT saya tahu yang NFT tu yang non tangible something and something lah. Even bukan just NFT tapi macam saya ada satu brand ni lah kan. Brand ni kalau orang guna dia boleh menjana pendapatan. Boleh tak saya wakafkan? Kalau kita boleh kita wakaf. Kalau kita wakaf contoh macam katalah kita beli McDonald kemudian siapa pakai McDonald hasil McDonald tu kita pergi pada umat Islam. Jadi wakaf. Tapi maksudnya kalau bisnes tu kena ada dia punya HQ juga kan. So hartanah daripada bisnes tu pun hak milik dia wakaf juga. Boleh wakaf juga. Dia pewakafan tadi boleh berlaku dengan tadi lah macam jenama. Yang pentingnya penghasilan apa kita panggil apa? Keuntungan tadi. Ada berlaku tak keuntungan? Ada tak hasil? Macam tadi kan ladang Omar sebut tu kan. Dia ada hasil. Sebab hasil tu yang disedekahkan, tanah tu kekal. Jadi macam macam podcast kita lah Ustaz. Plugging to this issue. Ada orang donate dari komen ke macam mana? Kan donate. Kita cakap yang ini kita nak contoh dulu. Wakafkan apa-apa yang didonatkan
kepada tu. Boleh kan macam jenama Unplugging Today ni? Boleh, apa-apa. boleh. Oh. Boleh. Atas jenama ni. Mana wakaf atas nama ni. Maksudnya bila diorang bagi duit tadi, kita gunakan tadi untuk dapatkan benda kekal. Atau gunakan untuk benda tu berterusan. Jadi tapi bagus macam tadi macam Unplugging Today tu selagi kita ada. Tapi dia macam tak kekal juga pun kadang-kadang. Macam jenama selagi kita ada lah. Ya, betul. Selagi jenama Sebab tu itu macam masih bila saya relevant. sebut tadi kan benda tu mesti hartanah. So hartanah tak beralih unless tu dia lah. Tanah tu drifted. Kan dunia tu terbelah. Tanah kita terbelah daripada kawasan tadi. Dan masuk laut. Jadi apa apalah. Tapi kalau yang lain ni kalau kita perhatikan benda-benda macam ni tak kekal. Ustaz, kalau macam emas pula. Jadi orang tak boleh leburkan dah emas tu kan. Dia emas tu bukan jadi benda yang dia akan jadi pemilikan. Awak nak wakaf apa? Pasal dia tak hasilkan. Macam tanah tadi menghasilkan. Macam rumah tadi menghasilkan sewaan. Menghasilkan kalau kebun menghasilkan buah-buahan. Atau bijirin dan sebagainya. So itu yang dekat situ yang jadi penggunaan tu disedekahkan. Basic asal tempat tadi tak beralih. Masih milik orang yang mati tadi. Kalau kita lihat macam tu macam hartanah dekat ni, dekat Bank Islam. Di tengah jalan Perak dekat tengah KL tu kan. Yang menara Bank Islam tu. Bawah tu ada surau. Surau daripada Ahmad Dadaboy. This guy actually dia wakafkan tanah dia tu yang macam island kepada Mawik. Majelis Islam Wilayah Persekutuan. So duit daripada sewaan penggunaan tanah tersebut semua pergi ke sana. Family dia try datang lah untuk take over balik. Tapi tak dapat. Sebab dia dah legal kan. Itu beza yang berlaku kes yang hari tu. Tak legal kan. Maka tak boleh buat apalah. Bila anak cucu jual awak nak marah macam mana? Walaupun logiknya kan. Katakanlah robohkan sebagai masjid tadi. Orang yang beli tadi tu tak nak lepak situ pun. Katakan sebahagian masjid ni kan. Ruang belakang tu dijual kepada tadi kan kata orang bukan Islam. Katakanlah kita kata tak nak bayar. Dia nak lepak situ ke? Biar kosong kan. Betul dia takkan lepak situ. Dia ada dengan azan, dia pun tak mau. Kan? Tapi realiti dia memang kita kata pemilikan tadi sebab tu benda perkara masalah wakaf ni tadi. Dia patut diuruskan sebab tak menjadi macam ni. Pewakafan berlaku tapi orang tak tahu, kemudian tak dilegalkan. Kedua, masalah pengurusan. Jangan sampai ada harta wakaf tadi dibazirkan begitu saja. Kita letak untuk wakaf tapi benda tu tak dipakai. Buat apa? Kan? Tak orang bagi tanah beri sekian. Ada orang tawarkan kata nak bagi tanah pada Al-Khadim. Betul nak buat apa? Kan? Dia kata tempat sekian suruh buka sekolah agama. Siapa nak manage? Realiti dia banyak orang lupa mengenai tadi. So okey, kalau nak tanya kalau pasal wakaf ni kan, kita dalam akad wakaf tu kan, kita kena sebut wakaf ni nak wakaf untuk apa dan purpose. Tapi kalau purpose tu orang gunakan untuk benda lain, apa ada dia kira pengkhianatan lah. Pasal itu dia kira macam wasiat. Wakaf tu kira wasiat yang perlu ditunaikan. Mana apa yang diwakafkan tadi lepas dia mati memang dia kena laksanakan seperti mana yang orang tu wakafkan lah. Jadi kalau tak ikut tu maksudnya dia kira pecah mana? Pecah mana lah. Pecah mana. So tak boleh lah. Tak boleh. Memang benda tu mesti dipakai macam mana orang cakap. Kalau dia kata umum sangat, dia kata untuk umat Islam dan terpulang pada kerajaan nak alih ke mana. Tapi kalau dah spesifik, dah perincikan. Perincikan. Contoh budak sekolah agama. Sebab budak sekolah agama Bagan Datuk. Budak sekolah agama Batu 20 Bagan Datuk. Dia more spesifik, the more benda tu akan limit kepada bahagian tertentu. Sebab itu wakaf tu sebab wakaf tu hak milik pemilik asal itu. Ya, saya. Jadi dia akan dictate kegunaan tanah. Ya, betul, saya. Walaupun dia dah tak ada, betul tu akan jalan juga. So, yang macam saya tengok macam kes macam pencairan aset ni. Kalau tengok macam dekat belah Gombak, Greenwood, perasan tak ujung tu ada masjid kat Pucu tu. Betul. Masjid tu dulu sebenarnya dia nak pindah kan sebab tempat sempit. Sempit sangat. Tempat parking mana ada. Aku tengok betul. Ngam-ngam tepi jalan memang parking tak ada parking. Jadi ada orang kononnya tawarkan kepada nak transfer, maksudnya dia ambil tanah dia exchange dengan yang wakaf tadi. So kata lain, orang yang mewakafkan mula tadi, pemilikan tanah yang baru ni letak kat nama dia. Tak boleh ya? Boleh. Boleh. Tapi same amount. Tapi problem dia ketika tu dengar cerita yang dia minta lebih. Dia nak tanah and
extra money. Okey, tak So jadi boleh pihak masjid tak setujulah. So in the end tak berlaku. So masjid tu kekal lah kat Bucu tu, simpang tu, kat situ. Saya rasa biasanya orang yang buat spesifik ni kan, dia tahu dia wakaf ni dia dalam satu community kan. So dia tahu apa yang community dia perlu. Jadi dia wakaf. Yes, untuk patut, membantu. betul. Kalau community tu dah macam dah ada kan. So dia Buat buatlah umum kan. Guna untuk yang apa yang kebaikan umat kan ya ustaz. Kalau anda kata dia pergi letak semua sekali pada semua orang bagi sekolah agama. Oh sudah. Masalah lain. Itu satu kadang-kadang kalau dia kata dia wakafkan, contoh macam katakanlah penggunaan tertentu, yang lain lah daripada tu, daripada ladangan ke, hasil tu nak bagi siapa. So memang patut sebenarnya kalau ikutkan, jangan dia tumpu satu je. Dia banyakkan. Macam Umar bin Khattab sendiri pun dia banyakkan. Kepada siapa diberikan akan harta tersebut. Dia banyakkan. Dia bukan beri satu je. Ada 3-4 choices. Ya ustaz, saya nak tanya. Okey, ustaz cakap pasal hasil kan. Boleh tak contohnya seseorang tu mewakafkan satu tanah, tapi dia niat dia untuk dibuat perniagaan. Terus Dari hasil perniagaan itu satu portion kepada pihak yang umat Islam, dari satu portion untuk keluarga dia sendiri. boleh. Oh. Boleh. Kata boleh. Kalau dia kata dia macam dia dibagikan macam apa Nabi SAW sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda dapat tanah di Khaybar. Dan baginda SAW jadikan mana portion hasil tadi mula-mula untuk keluarga dia makan setahun. Baki baru dia bagi umat Islam. Kalau indefinitely boleh macam bukan setahun saja untuk sampailah. Tak, bukan pasal benda tu keluar setahun je, macam untuk setahun akan datang. Awak takkan simpan tamar tu 50 tahun. Faham tak? Awak akan simpan tamar tu untuk setahun. Nanti tahun depan keluar balik hasil. Awak nak yang lama ke nak baru? Nak yang baru. Kan? Cycle dia macam tu lah. Macam okey, saya kalau ada bisnes ayam gepuk kan. Ayam gepuk juga. Saya semalam makan ayam gepuk jadi teringat. Kan banyak kedai ayam gepuk kan. Alhamdulillah. Jadi okey, hasil daripada ayam gepuk tahun ni okey, saya rasa cakap macam 80% untuk umat Islam, 20% untuk Yang untuk ini tahun. dah jadi bukan wakaf, ini dah jadi macam ini jadi sedekah atau infak. Sebab benda tadi perniagaan tadi berjalan macam tu. Ni tadi awak sebut tanah tadi, kita ada tanah. Kita ada hasil tanah tadi. Hasil tanah, bukan hasil pun. Perniagaan tak jadi. Hasil perniagaan tak berjadi. Kita boleh jadi bagi Hasil infak lah. tanah. Kita infakkan mana sebahagian daripada keuntungan kita kepada A atau B atau C, dia kira sebagai infak. Sebab perniagaan tu dia tak tangible, awak tak ada pegang benda tu. Perniagaan tu adalah aktiviti, bukannya objek. Sedangkan yang wakaf ni mesti objek. Dia mesti objek. Tanah ke, rumah ke, bangunan ke, jalan ke, sungai ke. Tak kira. Yang pentingnya dia mesti objek. Kalau awak tak benda tak ada objek, macam mana awak nak ni? Macam perniagaan tadi bukan objek. Okey ustaz, kalau wakaf kan, okey misalnya saya dah wakaf tanah. Saya wakafkan tanah tu tujuannya untuk bina sekolah. Waktu tu saya hidup lagi. Terus? Dan mungkin 2, 3, 4, 5 tahun akan datang saya tiba-tiba saya nak tukar purpose, tujuan tanah tu diwakafkan. Saya tukar sekolah tu, saya nak buat dia jadi pusat mualaf pula misalnya. Boleh ke? Boleh. So maksudnya benda tu boleh bertukar selagi kita hidup lah. Okey. Selagi kita hidup, kita boleh tukar lah. Okey. So maksudnya dia bukan macam sekali lafaz. Tak. Tapi kalau cerita macam dah bagi benda tu lillahi ta'ala, tapi kita tarik, tak nak jadi wakaf dah, nak jual. Benda tu dia kira macam orang yang mentarik balik daripada pemberian dia, maka dia seperti anjing yang menjilat muntah dia. Itu kira-kira hina lah. Ada kehinaan yang berlaku bila kita dah janji untuk beri kepada Allah Ta'ala, beri kepada orang, tapi kita tarik balik, dia jadi sudut masalah adab dan juga akhlak tu buruk lah. Seperti anjing makan muntah. Tapi dari segi realiti memang sah. Sebab harta tu memang milik awak. Tak boleh nak diambil orang lain. Bahkan anak-anak kita tak ada kuasa untuk take over harta tanah tadi. Itu beza dia. Jadi wakaf ni memang kita sebutkan tadi, memang kita selagi dia hidup dia tukar. So kalau wakaf, itulah wakaf hartanah. Ada ke benda seperti wakaf facility, wakaf sistem perpaipan atau sistem elektrik semua kan? Actually jadilah benda tu, asalkan benda tu kekal je lah. Okay. Kalau benda tak kekal, then dia jadi macam pelik lah pula. Kalau lepas beberapa tahun kena tukar pipe tu. Jadi dia yang kena faham, dia kekal, benda kekal. Kalau dia kata benda tu kekal, then boleh lah. Maksudnya sistem macam wakaf gym.
Wakaf gym. Gym kan, wakaf gym. Selagi barang alat-alat tu ada, tapi bila alat tu rosak, Okey. tidak lagi boleh dipakai. Ada masalah kat situ. Jadi benda macam ni kita kata tak dilihat sebagai wakaf yang direct seperti mana hartanah. Real macam, estate lah. Betul lah. Lebih kurang guna real estate. Macam tadi macam kalau kita kata wakaf kan, contoh macam katalah gym. Dia ada gym. Hasil gym tadi dia bagi pada sekian. Dia bagi pada infak. Dia bagi pada infak. Pasal anda kata apa? Anda kata pasal beza dia dari segi tadi macam harta tadi, hasil yang keluar tu dia jadi diagihkan kepada laluan yang dia nak. Tapi macam yalah, kita nampak benda tu memang hasil penyagaan tu boleh jadi macam tu jugalah. Boleh jadi pengertian yang sama. Aktiviti tadi boleh kita nak wakafkan. Tapi benda tadi tak dapat kita faham tak tulis dengan tepat. Macam kalau tanah tu berapa meter kaki persegi, berapa meter persegi, batu tanah tu ke location di mana. Saya kata penjagaan tadi beralih-alih. Tapi macam hasil macam tadi kan, hasil apa kita wakafkan hasil daripada gym. Itu mungkin boleh lah, macam tadi yang bertanya tadi kan, hasil penjagaan tadi mungkin boleh jugalah. Tapi benda tu as long as dia keep going dan ada hasil, adalah. So Ustaz, kalau kita nak wakaf satu hartanah kan, kalau contohnya kita nak wakaf sekolah kan, bangunan sekolah untuk jadikan sekolah kan. Jadi bila kita wakaf tu, dia mesti satu sekolah yang complete dengan fasiliti semua, ada elektrik, ada air, ada meja semua, tak juga. So maksudnya kalau kita nak benda tu jadi full-fledged sekolah kan, benda tu akan timbul pula kalau orang lain nak menginfakkan untuk tambahkan apa yang tak cukup. So itu akan jadi infak untuk infak. Yang mana tambahan tadi infak. Tapi kalau kata yang asal tanah dan bangunan, foundation is the real okay, so foundation tu wakaf, tapi yang lain datang semua infak, boleh, sedekah. Ya. Macam tadi lah macam masalah masjid tadi. Masjid tu kekal. Tapi masalah yang tanggungan bulanan bagi elektrik, bagi air dan sebagainya, maka ia termasuk daripada infak. Okay. Infak.